Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Maryam Nasha binti Samsul Bahri, merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Jaya. Buku yang akan saya ulas pada hari ini berjudul Rumah Tak Mesti Bahagia. Karya unggul ini merupakan karya keempat dari seorang penulis hebat iaitu Arif Zulkifli. Arif Zulkifli ialah seorang penulis dan editor yang dilahirkan pada 13 September 1993. Dalam bidang penulisan, beliau telah menghasilkan beberapa karya termasuk Hijrah, Pesona, Majika Puteri Legenda Dunia Wani Mengsari dan karya terbaru beliau yang menjadi pilihan hati saya iaitu Rumah Tak Mesti Bahagia. Buku ini dijual pada harga yang sangat berpatutan iaitu RM32 untuk Semenanjung Malaysia dan RM35 untuk Sabah dan Sarawak. Buku ini juga diterbitkan oleh Iman Publication. Karya ini mempunyai 316 muka surat. Rumah Tak Mesti Bahagia ialah sebuah novel karya Arif Zulkifli yang mengisahkan perjalanan hidup Ahmad Ain, seorang anak lelaki tunggal yang merasa terasing dalam keluarganya sendiri. Setiap kali Ain menyuarakan keinginannya, ia ditentang oleh kedua ibu bapanya, menyebabkan dia memendam rahsia yang membuatnya merasa jijik dan berdosa. Watak utama dalam novel ini iaitu Ahmad Ain lebih suka memendam perasaan daripada meluahkan, terutama kepada keluarganya. Dia sering merasa terasing dan tidak difahami. Dia juga masih mampu menunjukkan rasa simpati kepada orang lain, terutamanya Pak Yazid. Ain bekerja di Laman Harwani sebagai penjaga warga emas. Di sana, dia bertemu dengan Pak Yazid, seorang lelaki misteri, berengus dan cerewet. Walaupun begitu, Ain tertarik untuk mengenali Pak Yazid dan mendapati bahawa mereka berkongsi duka yang hampir sama. Ain takut dibenci, manakala Pak Yazid takut ditinggalkan. Melalui perkenalan ini, mereka mencari ruang damai di luar lingkungan keluarga mereka. Buku Rumah Tak Mesti Bahagia mempunyai beberapa keunikan yang menjadinya berbeza daripada novel lain dalam genre yang sama. Yang pertama, buku ini menampilkan realiti rumah tangga yang tidak klise. Berbeza dengan novel biasa yang sering menggambarkan perkahwinan atau keluarga sebagai tempat yang penuh kasih sayang. Buku ini mendedahkan realiti bahawa tidak semua rumah membawa kebahagiaan. Seterusnya, buku ini juga mengangkat isu kesihatan mental dan hubungan keluarga. Novel ini tidak hanya berkisar tentang konflik biasa, tetapi turut membincangkan tekanan emosi, perasaan terasing dan keluarga dan bagaimana kekurangan komunikasi dapat membawa kepada penderitaan dalaman. Seterusnya, gaya bahasa yang puitis dan mendalam. Arif Zulkifli menggunakan gaya penulisan yang penuh emosi dengan metafora dan naratif yang membuatkan pembaca benar-benar merasai dilema Ain. Buku ini bukan sekadar bercerita, tetapi juga mengajak pembaca merenung makna kebahagiaan dan penerimaan diri. Akhir sekali, pengajaran yang saya dapat melalui pembacaan saya ialah kebahagiaan tidak semestinya datang daripada keluarga sendiri. Novel ini menunjukkan bahawa tidak semua rumah tangga membawa kebahagiaan. Kadang-kadang, kebahagiaan boleh ditemui di luar lingkungan keluarga melalui persahabatan dan fahaman orang lain. Seterusnya, penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian. Watak Ain bergelut dengan rahsianya dan rasa bersalah, tetapi melalui perjalanan hidupnya, dia belajar untuk menerima dirinya sendiri dengan damai dengan masa lalu. Seterusnya, komunikasi dan kefahaman dalam keluarga sangat penting. Keluarga Ain menunjukkan bagaimana kekurangan komunikasi dan sikap menolak keinginan anak boleh membawa kepada perasaan terasing dan kemurungan. Novel Rumah Tak Mesti Bahagia
membawa pembaca menyelami realiti kehidupan yang jarang dibincangkan. Hakikat bahawa tidak semua rumah membawa kebahagiaan. Kisah Ahmad Ain dan perjalanannya mencari kedamaian menunjukkan bahawa kebahagiaan bukan hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga pada penerimaan diri dan hubungan yang dibina dengan orang lain. Melalui watak-watak yang kompleks dan penceritaan yang penuh emosi, buku ini mengangkat tema hubungan kekeluargaan, kesihatan mental serta kepentingan memahami dan menerima diri sendiri. Dengan latar yang unik dan gaya bahasa yang mendalam, Rumah Tak Mesti Bahagia bukan sekadar sebuah novel, tetapi juga refleksi kehidupan yang boleh memberi kesan kepada pembaca. Kesimpulannya, buku ini mengingatkan kita bahawa kebahagiaan tidak semestinya datang dari tempat yang kita harapkan, dan kadang-kadang kita perlu keluar dari lingkungan sendiri untuk mencari makna sebenar kehidupan. Baca buku penuh makna, kisah tersurat dan jadi pedoman. Hidup ini tak semudah disangka, namun bahagia tetap dalam genggaman. Agar hati tidak gelisah, sampai sini bicara kita. Moga bertemu di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.